Assalamualaikum. Okey, hari ini hari yang ramai dah tunggu. Hari ini adalah hari kita akan buat cabutan nama untuk orang-orang yang bertuah, iaitu 10 orang yang bertuah. Okey, hadiah-hadiahnya adalah antara ini di depannya lah. Yang pertama kita akan bagi untuk Fiber, untuk kita TikTok. Kedua, produk DSN. Ketiga kita akan bagi pemanis. Keempat kita bagi krim, sapu-sapu. Kemudian yang ni untuk probiotik. Kemudian ada lagi 2 produk tak sempat kita nak letak, iaitu penawar biotek serta Pati Mutiara. Dan ada lagi 2, yang ni pun special juga, iaitu kupon pemeriksaan dan juga rawatan untuk 2 orang yang bertuah jugalah. Boleh pakai bila-bila sepanjang tahun lah. Cuma boleh krim sekali lah. Kalau krim 2 kali tak boleh. Contoh, misal kata yang untuk kupon tu anda tak pakai, boleh beri kepada keluarga lah. Tapi anda kena ada lah, sebabnya kita tak tahu siapa adik keluarga. Kemudian yang specialnya adalah ini, kita akan bagi duit raya kepada pemenang yang ke-10, yang terakhir. Siapa yang bertuah nanti kita tengok. Okey, jadi nama telah pun kita letak dalam storage ni box lah. Okey, boleh kita tengok. Kak Una tolong silakan bagi dia orang tengok. Ni nama-nama. Gaul-gaul dulu, nanti orang kata tak adil pula kan. Okey, ni nama-nama yang kita telah kompos sepanjang bulan puasa. Okey, semoga ada rezeki anda semualah. Jadi kita tak nak panjangkan masa lah, membagi je kan. Jadi untuk yang hadiah yang pertama, untuk pistol ataupun Fiber. Misal kata pemenang ni dia rasa tak nak pun yang ni, boleh krim dengan harga yang sama. Contoh boleh tukar dengan krim ataupun dengan penawar biotek. Boleh krim bila-bila sepanjang tahun ni lah, sampai bulan 12. Kalau bulan 12 tu tak krim, tahun depan dah tak ada. Minta maaf, panjang dah masa kita bagi. Okey, yang pertama kita mulakan dengan pistol. Okey, boleh kita try cabut siapa orang yang bertuah. Tu dia. Pertama tengok. ya. Tengok siapa. Okey, Tengok. ni yang pertama Itu yang pertama. Okey, ni siapa orangnya ni? Alhamdulillah, orang Teluk Emas. Agak-agak siapa? Orang Teluk Emas. Nuraini mak dia. Ya, benar sekali. Tahniah Wan Nuraini mak dia kerana memenangi pistol. Yang ni nama dia lah. Nanti boleh zoom. Okey. Tahniah Wan Nuraini. Kalau tak nak Fiber ni, nanti boleh tukar dengan penawar biotek. Okey, Dijah, tulis nama. Nanti kan kita lupa. Okey. Kamu okey, tunggu sekejap, bagi masa dekat Puan Khadijah. Sekarang orang jangan ingat anak dara, mak orang ni. Anak dua dah. Anak dua dah. Jangan ramai yang tanya. Dah kahwin belum? Dah kahwin, anak dua. Okey, Dijah dah. Okey, kemudian yang kedua, produk DSN, itu Spirina lah. Yang ni kita tukar dengan yang lain. Kita bagi Spirina. Kita tengok siapa yang orang bertuah yang kedua. Korek sikit. Bawa-bawa sekarang dapat ke orang Melaka je nak, ya orang Gopeng ke orang Ramah tak dapat pula. Okey. Apa? Okey, seterusnya siapa? Sarimah. Yang ini saya tahu, Makcik Sarimah, orang catering dekat Gopeng ni, kat Barat Polis. Sarimah. Tahniah dapat Spirulina. Boleh menambahkan energi ataupun tingkatkan kita punya red blood cell lah. Okey, Puan Sarimah, tahniah kerana memenangi Spirulina. Okey, harapnya kalau tak suka nanti ataupun nak tukar, beritahu je lah, InsyaAllah. Okey, kita tunggu dia tulis dulu. Sudah tulis. Oh, cepat. Kita punya staff yang ni cepat.
Okey, yang ketiga pemanis untuk orang kecil manis ataupun tak nak guna gula pasir dah boleh tukar kepada ni. Okey, untuk makluman semua, hadiah yang kita bagi ataupun cabutan hari ni ada bermula daripada RM40 sehingga RM150, tak termasuk hari raya dah. Lepas hari raya RM200. Ini untuk produk saja. RM40 hingga RM150. Okey, kita bagi orang ketiga untuk gula ataupun pemanis. Untuk kita minum-minum teh ke kopi ke kan. Right. Next, kita tengok Next, siapa. dalam sikit. Siapa pula? Tadi orang Melaka yang pertama. Orang kedua orang Kopeng. Kita tengok kot orang Rawang ke. Kita tengok. Okey, yang ni yang ketiga. Kita tengok. Oh, ini ada dua. Mungkin dia bayar dua orang. Okey, Encik Abdul Aziz bin Jaafar. Orang mana ni? Okey, ni orang Melaka. Kata sedap ni bindai dekat Teluk Emas. Kata sedap Teluk Emas ke mana saya tak ingat. Ni dia baru datang. InsyaAllah kalau dia datang nanti kita cuba panggil lah. Sebab dia sibuk sikit orang ni. Okey. Okey. Tu untuk gula. Pun nanti kalau tak suka bukan produk lah. Mungkin ada baki sikit. Okey, tak apa. Yang seterusnya, yang ni memang orang kata tu kesukaan ramai, top sale. Kadang-kadang boleh 5-10 pun dia buat macam pakai ulang ke, buat mayonis tak tahulah. Okey. Seterusnya kita akan untuk krim Biotech. Okey, kita tengok siapa yang bertuah untuk krim Biotech. Tu dia. Krim Biotech. Siapa yang bertuah? Kita tengok. Okey. Yang ni dah terbuka tapi saya tak tengok lagi siapa lah. Agak-agak siapa nama orang dia. Kita tak kisah kat dalam ni terlipat ke, tergulung ke, terkoyak ke, selagi ada nama, anda bertuah lah. Okey, kita tengok nama seterusnya. Ini Puan Noria. Ni orang Kopeng. Tak apa, dia ada nombor telefon. Nanti staff kita akan terus hubungi. Yang ni akan dapat krim Biotech. Tahniah Puan Noria. Okey. Okey, seterusnya kita akan bagi prebiotik. Yang ni ramai orang cari-cari lah. Kat online pun ada yang beli dekat TikTok lah, dekat mana-mana platform pun ada, insyaAllah. Okey, yang seterusnya probiotik. Kita tengok siapa yang bertuah. Okey, seterusnya untuk pemenang probiotik. Okey, kita tengok siapa orang yang bertuah. Alhamdulillah, ni pun orang Kopeng. Kita orang kata orang lama Kopeng ni. Kita panggil dia Kak Lela. Okey, Kak Lela, tahniah dapat probiotik. Nanti kat Kopeng kalau kita jumpa, insyaAllah Yus akan bagilah, boleh claim. Ini dah berapa kali promote ni kat dia. Dia kata nanti-nanti. Okey, tak apa. Nanti bertuah. Memang rezeki. Okey. Seterusnya penawar Biotech. Okey, penawar Biotech ni special sikit. Kita biasa yang kita bagi satu je. Ini saya rasa tambah lagi satu. Mana satu yang dapat tu dapat dua. Penawar Biotech. Contoh, dia selalu ambil ubat untuk gout. Mana biasa kekurangan modal dia beli sebotol je ataupun untuk 2 minggu. Jadi kita bagi dia 2 botol. Dapat sebulan. Ya betul. Jadi kita cabut nama siapa yang bertuah. Kita tengok siapa yang bertuah. 2 botol RM80. 2 botol RM80. Betul. Jadinya alamak, siapa lah agaknya ya. Encik Fauzi. Encik Fauzi ni bukan Perak, bukan juga Melaka. Kat mana? Ini dekat Bandar Tasik Puteri Rawang. Encik Fauzi. Yang ni orang Rawang. Johor ke? Tasik Puteri Rawang, Dija. Okey, ni orang kalau tak silap saya, dia baru jumpa saya 2 kali di Rawang. So far kali kedua, alhamdulillah nampak perkembangan dia baguslah. Okey, tanya Encik Fauzi. Okey. Nanti Mutiara.
ni dia dapat Parti Mutiara. Parti Mutiara. Minta maaf. Lupa nak umum tadi. Kalau dia tak suka, nanti kita boleh swipe dan apa-apa yang okey lah. Okey. Seterusnya, nombor 8 dan dengan 9, iaitu kupon pemeriksaan dan juga rawatan. Rawatan tak kisahlah, PMT ke, rawatan jantung ke, untuk batu karang tak kisah, semua boleh. Masas kepala pun boleh. Jadinya kalau total dua tu lebih kurang 200 lah. Kalau buat dia punya orang kata tukar lagi jantung. Okey. Jadinya kita cabut nama. Siapa yang beruntung? Siapa yang beruntung, siapa yang bertuah. Kita tengok siapa. Okey, seterusnya untuk orang yang ke-8, kupon pemeriksaan dan juga rawatan. Okey, jadi jom kita tengok siapa yang bertuah. Alamak, minta maaf, nama tidak dinyatakan. Tak tipu nanti boleh zoom boleh tengok betul tak? Ada nama tak? Nama saya je ada sebagai cashier. Okey, minta maaf untuk yang ni. Kita cabut lagi sekali. Cabut lagi sekali. Ni saya. Tak ada rezeki. Apa rezeki orang lain? Kita Kita dah salah lah. berperan. Okey, kita cabut semula untuk orang ke-8. Tadi kita fill sebab nama tak ada. Mungkin pembelian orang yang beli. Okey. Okey, jadi ganti. Seterusnya ganti balik yang nombor ni tadi yang kita fill tadi. Jadinya orang yang bertuah. Yang ini Encik Nur Azman Shah. Ni orang Kuping juga. Ini orang Kuping juga. Tanya orang Kuping. Tahniah untuk Encik Azman Shah. Nanti kita akan hubungi ataupun nanti kalau tengok video ni boleh kontak saya lah. Kadang-kadang ni ramai sangat. Nama Azman kata surat saya ada 5 orang. Sampai nanti kita akan tengok balik dia punya detail untuk kita hubungi dan maklum balik. Okey. Ini untuk 8. Nombor 8 iaitu kupon pemeriksaan dan rawatan. Okey, seterusnya pun sama, kupon rawatan dan pemeriksaan. Jadinya siapa yang bertuah? Jom kita tengok. Okey, seterusnya untuk orang yang ke-9. Jadi jeng. Okey, ini pun orang Kuping, iaitu Mana cik semua orang Kuping dia mana? maksudnya orang Melaka yang tadi je awal-awal bertuah. Tapi saya rasa mungkin dia dapat dua raya orang Melaka. Nampaknya orang Kuping sangat sayangkan kita lah. Ini ramai orang Kuping lah. Jadi pemenang untuk yang ni adalah Puan Rosyatimah. Yang ni biasanya dia datang dengan anak dia. Suami dia sekali 3 orang tu buat rawatan. Okey. Tahniah untuk Puan Rosyatimah. Kalau nak tukar dengan uban, insya-Allah boleh jugalah. Kita faham. Roger. Nanti maklum je untuk pertukaran. Okey, yang terakhir sekali iaitu Duit duit raya. Bernilai berapa? RM200. RM200. Sebenarnya kalau ikutkan kita punya hajat awal tu orang kata kedekut sikit kan, nak bagi 100. Tapi disebabkan ada rezeki lebih, insya-Allah kita naik upkan kepada 200. Harap-harap yang regular customer ataupun yang sentiasa support kita dapat dengan nilai yang selayaknya. Okey, jom kita gaul-gaul dulu. Tengok. Harap-harap orang Melaka lah pula. Kalau tak dapat Yang last ni duit raya kita bagi Bonus cheese lah. saya jangan cabut. Okey. Alright. Go. Oh, dia tu saya pula. Okey. Jadinya Siapa yang bertuah? Siapa yang bertuah? Okey. Saya ambil yang ini. Tapi walaupun dah saya cabut, dia orang kena umumkan. Okey. Dapat. Sabut sama-sama. Saya tak nak tengok. Dia terbalik. Okey, terbalik. Maaf, tak tengok. Ada nama? Ini passion post. Fashion post? Siapa ni? Rezeki dia lah. Passion buat post pun kita masukkan juga Ha. dalam ni. First time ni. Okey. Ni Puan Zarina Samir. Wah. Tahniah.
Betul. Betul, orang Segamat, Johor kalau tak silap, ataupun orang Tangkap, saya tak ingat. Okey, tahniah pada Puan Zarina. Okey. Terima kasih kerana menonton video kali ini dan tahniah untuk 10 orang yang bertuah. Alhamdulillah penutup untuk cabutan kita iaitu duit raya dapat ke orang Melaka. Tahniah ucapkan semoga anda diberikan kesihatan dan dimurahkan rezeki, dan doakan kami juga semoga terus menerus ada bertapak di sini dapat membantu lebih ramai lagi insan-insan yang memerlukan kami. Okey, sehingga jumpa anda lagi. Assalamualaikum. Jangan lupa mata anda mempunyai rasa kesihatan anda. Bye. Bye. Okey, kita ada sedikit kesilapan ataupun kilaf. Yang tadi sepatutnya untuk penawar biotek yang 2 botol yang saya janjikan tadi tu kita berikan kepada Encik Fauzi lah, tertukar kepada Parti Mutiara. Jadi untuk Parti Mutiara pula kita kena cabut lagi sekali. Lagi sekali. Okey. Jom kita tengok. Kita tengok siapa yang bertuah. Okey, tengok siapa yang bertuah untuk Parti Mutiara. Harap-harapnya orang Melaka lagi lah. Okey. Okey, yang bertuah ni adalah pesakit dekat Rawang, Tasik Putih Rawang. Encik Syazmira. Ni pun kalau tak silap saya anak kepada Encik Fauzi. Kalau saya tak silap. Kalau saya tak silap, anak kepada Encik Fauzi dengan Puan Nora. Okey, tahniah kepada Encik Syazmira. Okey, minta maaf untuk kesilapan yang tak dapat dielakkan tadi. Okey, tahniah kepada 10 orang yang bertuah. Sehingga jumpa anda lagi. Assalamualaikum.